Dalam perkembangan teknologi hari ini, pengurusan aset kritikal seperti Dropbox ini semakin bergerak ke arah smart maintenance. Dan saya pasti berkenaan dengan data driven operation lah. Tuan, sejauh manakah teknologi seperti ini membantu pihak operasi dalam membuat early detection ataupun untuk mengurangkan risiko kerosakan? Memang amat membantulah dari segi sensor sistem. Sensor ni memberi maklum balas awal kepada maintenance operasi maintenance. Itu yang membantu sebenarnya untuk kita buat preventive maintenance. Machine learning ni boleh mengkaji pattern sistem supaya kita dapat tengok abnormalities dan sebagainya dan bila berlaku perkara ini kita boleh buat predictive maintenance untuk tengok berapa lama contoh dia parts ni boleh bertahan dan sebagainya, dan macam mana kita nak ganti dan apakah improvement yang kita boleh buat. Masuk dari segi kos ataupun prediction untuk kos masa akan datang. Jadi amat mudah lah, dan memang kos manpower tu amat berkurang lah.